Hari ni saya nak cerita tentang emas public gold lah. Kalau korang tengok ada kat sini, setiap emas public gold ni dia ada satu siri, nampak tak? Okay, macam ni 10 gram, 2B255 051. Okay, ni 10 gram pun sama juga. Okay, semua setiap siri macam contoh ni 5 gram, nampak tak? B108292. Okay, even satu dinar pun ada. Dia punya siri number. Okay, okay, emas 0.5 gram ni pun sekejap kita tengok. Okay, dia ada siri number juga. Okay, apa maksud siri number ni? Ini apa yang public gold jual kepada customer dia, so dia boleh track. So at least kalau kata emas tu dicuri contoh, dan orang tu dia buat report polis, dia kata siri emas dia dah hilang, so benda tu akan keluar dekat public gold. So kalau kita pun dah detect emas tu, kadang-kadang orang jual dekat kita murah kan, mesti ada sebab. So kalau dah terkena dengan emas yang dicuri tu, berhati-hatilah. Sebab tu saya kata kalau nak beli emas, pastikan beli direct dengan public gold. So kita boleh dapat betul-betul emas yang tak dicuri lah. Okay, itu je. So macam mana nak start beli emas public gold ni? Senang je. Dia boleh beli emas sikit-sikit daripada RM100. So kita sempat konsisten ni RM10, RM100 setiap transaksi. Okay, kalau you ada bajet besar RM1,000, RM2,000, RM10,000 untuk beli pun boleh juga. Okay, macam mana nak start, boleh contact saya.